Hai, selamat datang ke Katalog. Aku Dan. Dan aku Azim. Jadi Zim, kita kat mana hari ni? Kita dekat Padang Sintetik Putrajaya. Total nama Sintetik apa, tapi diorang ada event JR Meet. So kemungkinan hari ni banyak Toyota je lah. Ada campur-campur juga kot. Tadi macam ada nampak Subaru BRZ. So jom kita tengok apa yang ada. Let's go. Dalam banyak-banyak kereta dekat sini, JR Yaris kita nampak ni salah satu kereta yang mencuri tumpuan lah bagi aku. Tak silap aku ni kereta macam baru pasang, sebab korang tengok fiber pun masih hitam lagi dan rim dia pun jahat gak ni. Memang rare gak rim dia aku rasa. So korang rasa kereta siapa? Ceritakan kereta siapa? Sebab aku rasa macam viral gak baru ni dia pasang body kit dia. So antara kereta yang aku rasa aku minat lah, kereta Corolla GR yang aku rasa dia pakai body kit Tom's kot. Aku tak berapa ngam, tapi handsome lah kereta dia. Dia aku follow, tak silap aku ni kereta fast. So, dia punya YouTube channel dia Fast Drive kot, tak silap aku. Aku minat lah kereta dia. Barang-barang dia pun jahat lah. So kita tunggu kalau ada rezeki kita nak review kereta dia. Hai, Assalamualaikum, nama aku Faiz Zainal. So ini adalah kereta aku lah, Toyota GR Corolla. So macam korang nampak, apa yang aku dah buat kat sini memang very straightforward, simple je. Kita just masuk body kit HKS daripada Japan. Ni kira dah complete lah yang kita pasang body kit ni semua, daripada depan, tepi, belakang. So semualah. And then no plate kita alih ke bahagian kanan sebab macam saja nak cuba. Lepas tu rim kita masuk TE37 Saga Plus. Ya, Saga S Plus. And offset dia guna offset Evo. So that's why dia tak perlukan spacer lah. Dia just macam nampak flush macam tu je. Cuma kita tak pasang lagi spring. So macam ni lah rupa dia. Just simple, clean punya look sikit. Tapi yang ni bukannya tukar. Yang ni memang stock punya lah. Dia advance siap. Tapi saya tengah decide untuk maybe nak tukar carbon baris punya ke apa. Itu je yang setakat ni buat dekat GR Corolla. Nothing much lah actually. Okay, kat sini aku jumpa ada sebiji Harrier, memang eye catching gila. Full black, ada white body pun semua. Rim aku tak tahu 20 inch kot, dengan caliper warna putih guys. Oh, korang tengok dia punya tinggi lagi rendah daripada aku. SUV guys, memang ngam. Jom kita tengok yang lain lah. Okey bang, sini ada satu Toyota E86 nak jual, Levin tahun 1984. So body kit semua ni sekarang kita orang memang maintain standard. Tak ada tukar apa-apa, maintain je. Tak ada modify lebih-lebih. Yang kita orang ada maintain, dalaman jaga cantik lagi. Cermin semua ni baru tukar-tukar baru juga, nampak bersih. Tak pernah masuk track. Kalau nak beli boleh contact nombor 012 39000071. Harga kan biar market bang. Baik bang, jumpa kat WhatsApp. Sekarang ni ada satu kereta GT86 yang aku rasa mencuri yang mencuri tumpuan hari ni. Nama owner is Yang. Kereta dia fully custom daripada JWatt, custom body kit dengan rim daripada JWatt. So korang macam tengok lah, aku rasa ni asas ni white body lah. GT86 tak silap aku dia tak pakai roket bunny ni, bukan. Aku tengok lah body kit apa, tapi custom lah daripada JWatt. Hi, this is my Toyota Supra A90 tahun 2020, and it's a 3-liter engine, right? With a minimal of body kit, with a little bit of carbon fiber in front back because it's for my daily, and the rear GT wing will be from Lab Origin Australia, and I have a 6-port Brembo and a straight through pipe with stage 2 tuning. So guys, itu saja untuk malam ni. Kita dah review beberapa kereta. Azim pun dah review beberapa kereta.
Macam korang nampak banyak-banyak kereta yang memang handsome lah. Ada handsome. Bukan semua tak handsome, ada je, semua mostly handsome. Tapi setup dia yang mencuri hati lah bagi aku. Mana yang kena dengan mata kita orang. Yes. So guys, thank you for watching. Hope you guys enjoy untuk malam ni. So yang ni event fast kan? Assalamualaikum, nama aku Faiz Zanal. Yes, Fast channel, fast drive. Dia yang organize event ni. Yes. So far memang banyak juga kereta yang datang. Congrats kat dia. Boleh buat meet up macam ni. Yang aku rasa sempoi dan crowd dia boleh tahan. So that's all for today. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. Ciao. GR dulu ni. Kalau bos tak kata perform, aku tak tahu nak cakap apa. Aden?